Hai kawan-kawan, nama saya Kate Gonshi dari SJKC Hanbin. Tajuk buku cerita yang saya baca ialah Anak Itik yang Hodoh. Cerita ini mengisahkan seekor anak itik yang bodoh dan sering dibuli oleh haiwan lain. Dia berasa sangat sedih dan melarikan diri. Namun, pada akhir cerita, anak itik itu berubah menjadi seekor angsa yang cantik. Semua haiwan yang pernah mengejeknya kini kagum dengan kecantikannya. Saya suka cerita ini kerana ia mengajar kita supaya jangan menghina orang lain. Kita perlu bersabar dan percaya pada diri sendiri. Sekian, terima kasih.